Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fiddin. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana, Ampang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada kuliah yang lalu kita telah lihat perbincangan tentang solat qabliyah maghrib, yang kesimpulannya dalam mazhab kita ia adalah satu solat yang disunatkan tapi tidak muakkadah, bukan sunat yang muakkad, tapi masih lagi hukumnya sunat, dapat pahala dilakukan dan tidak berdosa ditinggalkan. Sekarang kita masuk kepada perbincangan subtopik yang ke-15, iaitu solat qabliyah sebelum daripada solat fardu jemaah. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan ni? Kerana ada dakwaan bahawa solat qabliyah jemaah ini adalah bid'ah. Jadi kalau kita buat tu tak bagus, kata dia. Jangan solat qabliyah jemaah, jangan. Jadi akhirnya kita pun jadi keliru. Sebenarnya sunat ke tak sunat solat qabliyah ni? Yang kita faham selama ni sunat. Sebelum pun sunat solat qabliyah, selepas sunat solat ba'diyah. Tapi bila ada dakwaan mengatakan yang qabliyah itu tidak sunat, bahkan bid'ah, lalu Ustaz Mahathir masukkan di sini supaya kekeliruan itu dapat dihilangkan insya-Allah. Soalan, apakah kedudukan dari segi hukum lah ya, solat qabliyah jemaah itu dari segi hukum apa kedudukannya? Jawapan, solat qabliyah jemaah yang dilakukan sebelum daripada khutbah lagi sebenarnya, dan sebelum daripada solat fardu jemaah adalah sunat, ya, mustahab, dapat pahala kalau dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan pun tidak sampai berdosa. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, juga ulama-ulama mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang asah, yang lebih kuat dalilnya, dan ulama-ulama mazhab Hambali dalam satu riwayat yang tidak masyhur. Berarti ada perbezaan pandangan ulama tentang isu ini.
Apa dalil para ulama yang mengatakan sunat? Iaitu yang pertama hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atani." Ini dalil yang umum, riwayat Al-Imam Ibn Hibban yang beliau nilai sebagai sahih. Tidak ada satu solat yang difardukan melainkan sebelum daripada solat fardu itu ada 2 rakaat sunat. Jadi ini dalil ini kan umum, bukanlah khusus, maknanya solat fardu Jumaat tu ada solat sunat sebelumnya, tidak khusus demikian. Hanya beritahu kalau solat itu solat fardu, maka sebelum solat fardu tu ada 2 rakaat yang disunatkan kita melakukannya. Jadi solat jemaah ni fardu atau tidak? Ia fardu. Solat fardu Jumaat. Oleh kerana solat jemaah itu fardu, maka termasuklah dalam umum hadis ini. Jadi satu masalah yang berlaku sebahagian orang, dia tak mahu terima dalil yang umum. Dia hanya kalau boleh nak yang khusus sahaja. Padahal dalil yang umum itu dia kekal umum, melainkan ada dalil lain yang menunjukkan ianya telah dikhususkan. Ada dalil menunjukkan misalnya Nabi SAW larang solat qabliyah Jumaat. Itu barulah umum ini tidak terpakai lagi. Tapi tidak ada pula dalil yang menunjukkan solat sebelum Jumaat itu dilarang. Maka solat fardu Jumaat termasuk solat fardu yang ada 2 rakaat solat sunat sebelumnya. Keterangan hadis ini secara umum menerangkan adanya solat sunat qabliyah tanpa terkecuali solat Jumaat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini adalah dalil yang paling kuat untuk dijadikan dalil solat sunat 2 rakaat sebelum Jumaat. Kemudian ada tambahan, walaupun mungkin hadis ini boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran, tapi sebahagian daripada tafsiran itu menyokong bahawa solat sebelum fardu Jumaat itu ada solat qabliyah. Iaitu hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa Sulaykul wa tafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sallaita rak'ataini qabla an taji'a? Qala la. Qala fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Sulaik al-Ghatafani, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, datang ke masjid padahal ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Jadi datang untuk salat Jumaat, Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW bertanya, adakah kamu sudah salat 2 rakaat? Sebelum kamu datang ni kamu dah solatkah? Lalu Sulaik menjawab, belum. Lalu Nabi SAW bersabda, salat 2 rakaat. Dan ringankan, maknanya tak perlulah panjang-panjang, sebab nanti nak dengar khutbah lagi. Tapi solat juga 2 rakaat, solat yang ringan. Jadi ditafsirkan oleh sebagian ulama ini sebagai solat qabliyah. Kerana kalau solat tahiyatul masjid kan dibuat dalam masjid. Nabi tanya, sebelum kamu datang dah solat ke belum? Ya, sebelum datang masjid tidak ada tahiyatul masjid. Dan sebahagian menafsirkan ini sebagai solat tahiyatul masjid. Keterangan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menganjurkan kepada orang yang datang agak lewat tadi, khutbah dah bermula baru dia datang, untuk solat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat sebelum duduk mendengar khutbah. Pendapat para alim ulama berdasarkan dalil-dalil di atas, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab menegaskan, far'un, satu cabang perbincangan, fi sunnatil Jum'ati ba'daha wa qablaha, pada membincangkan sunatnya melakukan selepas dan sebelum solat Jumaat itu solat sunat. Tusannu qablaha wa ba'daha salatun wa aqalluha rak'ataini qablaha wa rak'ataini ba'daha wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Disunatkan sebelumnya, yakni sebelum daripada solat fardu Jumaat dan selepasnya, iaitu 1 solat sunat.
sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Ini sekurang-kuranglah kalau orang nak ambil sunat, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Wal akmalu, dan yang paling sempurna kalau dia nak buat yang lebih sempurna, 4 rakaat sebelum daripada Jumaat dan 4 rakaat selepas daripada solat fardu Jumaat. Jadi kesimpulannya, di sisi ramai para alim ulama, solat sebelum daripada fardu Jumaat itu hukumnya adalah sunat. Jadi tak perlulah kita nak buat kacau, nak bid'ah dan sebagainya. Kalau kamu nak pegang kata tak sunat, silakanlah. Untuk diri kamu sendiri tak payahlah. Kamu anggap tak sunat. Tapi tak perlu mengganggu umat Islam yang beramal dengan ijtihad fatwa para alim ulama yang mengatakan sunat. Selesai. Masuk kepada subtopik yang ke-16. Membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat. Mana hari Khamis siang tu, malam itu kita panggil malam Jumaat. Ya. Jadi bila di Malaysia ataupun di Nusantara lah, even di Indonesia pun, kerap diamalkan kalau malam Jumaat tu kita berkumpul, kita baca Yasin di masjid, di surau dan sebagainya. Jadi ada orang yang membantah amalan tu sebab dia kata ini bid'ah. Jadi bila dijawab, apa yang bid'ahnya baca Yasin? Takkan baca Quran pula bid'ah? Dia bantah balik. Dia kata kami tak bantah baca Yasin. Kami bantah mengkhususkan baca Yasin pada malam Jumaat. Yang itu tak ada dalil. Maka mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat dia yang kami bantah. Kalau kamu nak baca Yasin bila-bila masa, itu kami tak bantah. Jadi kita nak tengok perbincangan dia. Soalan, apakah hukumnya membaca surah Yasin beramai-ramai pada setiap malam Jumaat seperti yang selalu dilakukan di negara kita, bahkan di negara jiran kita juga? Jawapan, hukumnya boleh, tidak dilarang, malah akan diberikan pahala pada bacaan mereka. Mana dalil? Antaranya hadis yang diriwayatkan yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Khususiyat Yaum Al-Jum'ah, perkara-perkara yang khusus, yang special untuk hari Jumaat, menulis bahawa Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syu'ab, Syu'abul Iman, telah mentakhrijkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca pada malam Jumaat surah Hamim ad-Dukhan dan juga surah Yasin, maka dia diampunkan dosa dia. Jadi mungkin mereka membantah, mengatakan hadis ini dhaif. Jadi mereka kena faham bahawa para ulama sepakat sekiranya sesuatu hadis itu dhaif, bukan palsu, dhaif, yang tidak sampai kepada peringkat palsu, maka boleh dijadikan sandaran dalam bab fadailul a'mal, dalam bab fadilat beramal. Jadi amalannya apa? Baca Yasin. Apa hukum baca Yasin? Semua tahu, ya? Hukum baca Yasin sunat. Baca Quran tu sunat hukum dia, dapat pahala. Cuma fadilat, kelebihan kalau baca pada malam Jumaat diampunkan dosa. Yang bab fadilat itu, yang itu dibenarkan kita itu merujuk kepada hadis yang dhaif, kerana hadis dhaif ini bukan pasti kata ianya bukan diucapkan oleh Nabi SAW. Masih ada kemungkinan bahawa itu daripada Nabi SAW. Maka untuk orang yang nak berhati-hati supaya tidak terlepas fadilat itu, maka dia beramal tanpa dia menjazamkan, tanpa dia memastikan bahawa ini memang daripada Nabi SAW 100%, tak boleh lah. Sebab hadis dhaif ni keraguan dia itu lebih tinggi daripada hadis sahih. Dan kalau kita boleh remind balik apa yang kita bincang dalam bab yang keempat, ya, kalau tidak silap saya, isu hadis dhaif, kita dah bincang lama dulu, iaitu ceritanya kita wajib beramal dengan Quran dan Sunnah. Itu sepakat. Cuma timbul persoalan, bila kita wajib beramal dengan Quran dan Sunnah,
macam mana kita tahu yang dikatakan Quran tu memang betul-betul Al-Quran? Dan macam mana kita tahu yang dikatakan sunnah tu memang betul-betul sunnah? Itu persoalan yang kedua. Persoalan kita wajib beramal Quran sunnah tu tidak ada khilaf di kalangan umat Islam. Yang anti hadis tu itu sudah terkeluar daripada ijma' umat Islam. Kalau Al-Quran keseluruhannya diriwayatkan secara mutawatir, maknanya bilangan perawi itu ramai. Jadi takkan seramai itu yang meriwayatkan pakat tersilap, pakat terlupa, mustahil. Jadi bila mutawatir, al-mutawatiru yufidul qat'ah. Bila diriwayat secara mutawatir, dia menatijahkan putus, maknanya tak ada ragu-ragu, memang confirm itu daripada Nabi SAW. Sementara hadis sebahagiannya seperti Al-Quran juga, iaitu diriwayatkan secara mutawatir, bilangan perawinya itu ramai. Maka hadis mutawatir ini yakin daripada Nabi SAW, sehingga para ulama mengatakan menolak hadis mutawatir boleh membawa kepada kufur, kerana menolak sesuatu yang yakin ianya daripada Nabi SAW. Selain daripada mutawatir, dinamakan umumnya sebagai hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang tidak ramai, mungkin seorang perawi saja, mungkin 2 orang. Jadi bila tak ramai, yang seorang 2 orang ni boleh jadi dia terlupa tak? Boleh jadi. Boleh jadi dia tersilap, boleh jadi. Maka oleh kerana ada keraguan, ulama dalam bab hadis ahad ni mereka terpaksa kerja lebih. Hadis mutawatir selesai dah, yakin dah ni pada Nabi, tinggal nak faham makna dia apa. Tapi kalau hadis ahad, timbul persoalan, ini memang daripada Nabi SAW atau bukan? Maka dikaji kualiti perawi itu. Adakah perawi itu kuat ingatan dia, atau perawi itu pelupa, siqah atau tidak orangnya. Kemudian dikaji pula sanad tadi, memang bersambung, tak putus-putus sampai kepada Nabi SAW, ataupun ada putus di mana-mana sanad dia. Tak disebut siapa sahabat Nabi yang riwayat, tak disebut siapa tabi'in misalnya. Secara ringkas, kalau kualiti perawi itu bagus pada penilaian orang-orang yang mengkaji hadis, ulama-ulama hadis, dan sanad pula bersambung, maka kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan hadis sahih. Memang asalnya hadis sahih itu dia ada sikit keraguan, tapi hasil kajian itu membawa kepada ghalabatuz zan. Maka kita wajib beramal dengan hadis yang sahih, sebab berat sangkaan kepada Nabi. Sementara bila dikaji didapati perawinya itu ada masalah, lupa orangnya dan sebagainya, ataupun sanad pula terputus, maka ada keraguan yang besar, berbanding dengan hadis sahih tadi, keraguan itu dah jadi kecil. Yang kita lebih berat memang itu daripada Nabi. Tapi hadis dhaif ni jadi tak pasti, adakah daripada Nabi SAW ataupun bukan. Beza hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu bila ulama kaji, ini perawi dia ni orang yang tertuduh berdusta, ataupun wadha', orang yang selalu reka hadis misalnya, itu bukan hadis. Itu memang dia kategori dhaif juga. Tapi ada orang dia kata hadis palsu pun dhaif juga, sebab dia nak justify menolak hadis dhaif. Tak betul. Memang hadis palsu termasuk dalam kategori dhaif, tapi dhaif jiddan lah, dhaif yang teruk. Tapi tak boleh kamu kata oleh itu tolak hadis dhaif, sebab tak semua hadis dhaif itu palsu. Memang hadis palsu itu termasuk dalam kategori dhaif, tapi banyak hadis dhaif yang bukan palsu. Jadi betul lah, ada orang dia kritik imam di Sarawak, di mana? Imam atau timbalan imam, naib imam. Jadi imam atau naib imam ni dia beritahu pada jemaah, boleh saja kita riwayatkan hadis dhaif tanpa kita beritahu kepada orang bahawa hadis tu dhaif. Jadi ada page ni yang suka nak membid'ahkan orang, menyalah-nyalahkan orang ni, tapi mengaku Hanabilah, kononnya mazhab Hambali, padahal Hambali tak macam mereka. Hambali hadis mursal pun dipakai dalam hukum hakam, lebih longgar daripada mazhab Syafi'i. Jangankan fadail a'mal, dalam menetapkan hukum pun masih mereka rujuk hadis dhaif kalau tak ada hadis lain. Hambali lebih longgar lagi, dia mengaku Hambali,
Tapi dia nak tolak hadis dhaif, dia pun kutuklah imam tadi. Apa memalukan, dia tak ada integriti, padahal dia yang memalukan. Ulama memang tak ada masalah, tak mesti kamu nak terangkan, sebab hanya nak cerita tentang sesuatu yang hukumnya dah jelas. Baca Yasin hukum dah jelas, cuma baca malam Jumaat ada fadilat. Ni konsep dia ihtiyat, berhati-hati. Saya pernah bagi gambaran dahulu bahawa kita dalam hidup memang kita beramal dengan konsep ni. Hadis itu mungkin daripada Nabi SAW, tapi ada keraguan, lalu kita amalkan. Berarti kalau memang fadilatnya ada, alhamdulillah, kita diampunkan dosa. Kalaulah takdirnya fi waqi' al-amri, realitinya sebenarnya hadis itu Nabi tak sebut, ya, kita masih dapat pahala baca Yasin, kan gitu. Macam dalam kehidupan kita, kalau kita tengah memandu, tiba-tiba kita memandu tu lebih daripada had laju. Had laju di highway 110. Oleh kerana kata kita bagus, kereta yang mahal, yang bagus lah, tak perasan pun bawa-bawa, tahu-tahu 150 misalnya, 160. Tahu-tahu dari hadapan sana kita nampak ada kereta yang bagi lampu tinggi, beam. Apa yang kita akan buat? Kita akan slow down. Kenapa kita slow down? Adakah kita yakin bahawa ada speed trap? Tak yakin. Sebab orang yang bagi beam ni banyak kemungkinan. Setengah orang dia bagi beam nak bagi tahu kereta lain bahawa ada speed trap. Kadang-kadang dia bagi beam sebab dia nak memotong. Kadang-kadang dia bagi beam sebab dia nampak kawan dia. Jadi bila kita nampak orang bagi beam tu, adakah kita yakin ada speed trap? Kita tak yakin. Tapi kenapa kita beramal dengan lampu tadi? Kita slow down, ihtiyat, hati-hati. Kutlah betul ada speed trap, tak adalah kita kena sama. Kalau tak ada speed trap pun tak apalah kita slow down sekejap. Patuh undang-undang. Jadi sama konsepnya dengan ulama membenarkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadilat, sebab kalau betul itu daripada Nabi, kamu dapat fadilat. Kalau tak betul, dia bukan kita hukum. Hukum dah jelas. Tak ada pula orang haramkan baca Yasin. Jadi sebab itu hati-hati dengan golongan yang mengaku hambali zaman kita ni. Takut sebenarnya dia bukan hambali pun, dia pengikut pada Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya, yang mana ditolak oleh ulama hambali. Pegangan Muhammad bin Abdul Wahab ni, ulama-ulama hambali yang zaman beliau tak terima, kerana bercanggah dengan Quran, Sunnah dan Ijma'. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tapi ini tidak direct lah, ini dalil umum saja. Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati. Wa qulbul Qur'ani Yasin, dan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qira'atil Qur'ani 10 marrat, maka dituliskan oleh Allah Ta'ala baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Sama jugalah kalaulah kamu nak kata dhaif sekalipun, ya. Masih lagi ini bab fadilat. Faedah, habis kenapa pilih malam Jumaat selain daripada ada riwayat yang menunjukkan diampunkan dosa tadi, adalah kerana hari Jumaat adalah penghulu kepada semua hari dan padanya penuh keberkatan. Di samping itu banyak dalil yang memberi ganjaran yang besar kepada orang yang berzikir secara berjamaah. Kadang-kadang dia komplain sebab baca ramai-ramai, jadi tak ada pula larangan, ya. Dia kalau baca Quran ni kan ibadah yang umum, mana kita nak baca seorang-seorang pun tak ada larangan, bagus. Kita nak baca ramai-ramai pun tak ada larangan. Yang penting bacaannya betul. Jangan masa kita baca ramai-ramai, bacaan kita tak betul. Ada orang dia kata, kalau baca ramai-ramai nanti bacaan tak betul. Ya, bacaan tak betul, baca seorang pun tak boleh. Baca Quran kan kena betul. Tak nanti kamu baca ramai-ramai baru bacaan kita kena betul. Kamu baca Quran seorang-seorang pun bacaan kamu kena betul. Jadi kita nak jawab yang terakhir ni, Ustaz Mahathir tak sebut dalam buku beliau. Tapi kita kena jawab lah, sebab ini yang mereka bangkitkan. Mereka kata, kami tak larang baca Yasin. Nak baca Yasin malam apa pun boleh. Malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu, malam apa pun silakan, dia kata. Kami tak larang. Yang setakat itu samalah dengan kita. Kita pun tak larang.
Orang tu tak nak baca Yasin malam Jumaat, dia lebih suka baca Yasin malam Sabtu, ya silakan. Baca malam Sabtu, baca Yasin tiap malam lah, lagi bagus. Ya. Tapi dia kata yang kami larang, kamu mengkhususkan baca Yasin tu. Mengkhususkan tu tak ada dalil. Bila mengkhususkan tak ada dalil, tak boleh. Setakat itu pun kita setuju. Betul Kalau mengkhususkan kena ada dalil. Kalau tak, dia kekal umum. Tetapi adakah yang diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ni mengkhususkan atau membiasakan diri? Dia ada beza. Kalau mengkhususkan umpama macam ini, kita kata kalau nak baca Yasin kena baca malam Jumaat, malam lain tak boleh baca Yasin. Kita akan tanya, mana dalil? Mana dalil baca Yasin mesti malam Jumaat? Ataupun dia kata kalau nak baca Quran pada malam Jumaat mesti baca surah Yasin, tak boleh baca surah lain. Dia dengar orang baca Al-Waqi'ah misalnya, dia komplain, kamu akan baca Waqi'ah, kenapa pula baca Yasin di malam Jumaat? Yang itu kita kena minta dalil lah dengan dia. Apa hal pula kamu nak khususkan hanya Yasin malam Jumaat? Mana dalil dia? Tetapi yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ni adalah membiasakan diri. Boleh, dia tak ada orang, setahu kita lah, tak ada orang yang larang orang baca Yasin malam lain. Ataupun bila orang baca surah lain malam Jumaat, dia larang, dia suruh baca Yasin je. Setahu kami tak ada berlaku. Kalau ada, kita kena tegur orang tu, tak betul tuan. Tuan nak larang orang baca surah lain pada surah Yasin malam Jumaat ni tak betul, tak ada dalil. Ataupun tuan nak suruh baca Yasin malam Jumaat, dia malam lain tuan tak bagi, itu tak betul. Itu kita kena tegur lah. Tapi setakat yang kita tengok, yang berlaku dalam masyarakat hanyalah membiasakan diri. Maka itu bagus. Kerana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah Ta'ala adalah yang paling berkekalan. Mana istiqamah kita buat. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Sikit tak baca Yasin malam Jumaat? Sikit lah. Kalau orang rajin baca Yasin tiap-tiap malam. Ya, kalau orang yang rajin bukan baca Yasin saja, baca Kahfi, baca Waqi'ah, baca macam-macam. Ya. Tapi tak apalah, ya. Daripada kita tak baca, baiklah kita istiqamah baca. Tiap malam Jumaat kita baca. Tiap malam Jumaat kita baca. Moga-moga termasuk dalam hadis tadi. Sekasih-kasih amalan adalah yang paling berkekalan. Kita tu istiqamah malam Jumaat baca, dicampur pula dengan ada riwayat yang menunjukkan ada fadilat kalau baca Yasin pada malam Jumaat. Jadi selesai. Kena faham ya. Kalau membiasakan diri itu tak ada masalah. Misalnya kita membiasakan diri hari Ahad ke-4 jemput Ustaz Engku baca kitab dekat masjid. Kenapa Jumaat ke-4? Kenapa mengkhususkan Jumaat ke-4? Apa dalil? Itu bukan mengkhususkan berarti tak boleh. Mengkhususkan itu membiasakan. Supaya senang, Ustaz pun susun jadual, masjid pun senang. Ya, Ustaz pun senang, dah tahu. Kalau dia Ahad ke-4, dah subuh, saya dah blok. Kalau ada masjid lain minta kuliah pun, mungkin saya kena minta izin dengan masjid dulu. Sebab nanti masjid kena cari orang lain ganti. Ini bukan mengkhususkan. Ini membiasakan diri. Dan Nabi SAW juga membiasakan diri sembahyang di masjid tertentu pada hari tertentu. Jadi tak salah membiasakan diri, tapi kalau mengkhususkan, betul kena ada dalil. Terakhir, tarhim. Apa hukum tarhim? Apa dia tarhim? Tarhim adalah bacaan yang dikumandangkan dari masjid atau surau lebih kurang 10 minit sebelum masuk waktu salat subuh, atau mungkin awal lagi, mungkin setengah jam sebelum masuk waktu salat subuh. Apa tujuan dikumandangkan bacaan-bacaan tadi? Nama tarhim ni sebab dia ada sebut, ya arhamar rahimin irhamna. Wahai yang paling kasihan belas daripada sekalian yang kasihan belas, kasihan belaslah kepada kami. Itu jadi nama tarhim. Tapi ada lagi selawat lah, doa dan sebagainya. Tujuannya supaya orang Islam dia tahu subuh dah nak masuk. Dengar tarhim, oh dekat nak subuh dah ni, bangunlah, mandilah, wuduklah. Ya. Ia juga boleh membantu untuk mengejutkan mereka yang ingin mendirikan qiyamul lail. Kalau 10 minit tu mungkin telah kabut lah. Kalau setengah jam, sempat lagi dia nak tahajud. Ya, ataupun solat-solat yang lain. Dan dalam masa sama, mengingatkan orang yang sedang makan sahur. Ada orang bersahur, dengar tarhim, ini kan nak subuh dah ni. Dia slow down lah. Ingat tadi nak tambah sepinggan lagi, dengar tarhim, cukuplah.
Cukuplah yang ada ni, habiskan yang dalam pinggan ni. Itu antara kebaikan dia. Tarhim ini dilakukan dengan mengalunkan puji-pujian ke atas Rasulullah SAW dan para sahabat melalui pembesar suara ataupun tidak. Ia sangat bagus dilakukan dan mendapat pahala kerana tujuan yang baik tadi. Mana dalil? Dalil hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bagi dia bersabda, la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'azzin aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imukum wa liyunabbiha na'imakum. Yang ini pun jadi keliru dekat golongan ni. Masa saya belajar di Jordan, ada kawan-kawan yang pegang, kata dia tak apa, kalau orang azan subuh pun kita boleh makan lagi makanan dalam pinggan kita tu, habiskan. Kita boleh minum lagi air dalam gelas tu, habiskan. Sebab kata Nabi kata boleh. Janganlah menghalang seorang daripada kamu azannya Sayyidina Bilal itu daripada sahur dia. Dia tengah sahur, jangan berhenti. Kerana Sayyidina Bilal ni berarti yang ditinggalkan. Nabi SAW kata tak apa, tak payah berhenti, itu ada sebab. Sebabnya kerana Sayyidina Bilal azan atau menyeru pada waktu malam, belum subuh lagi. Bilailin. Kenapa malam dah azan? Supaya orang yang qiyamul lail, dia dah boleh siap-siap lah azan subuh pula. Dan orang yang masih tidur, dia boleh bangun. Itu tujuan azan pada waktu malam. Kalau ikut asalnya, azan pada waktu fajar lah. Jadi sunnahnya azan itu 2 kali untuk subuh. Kalau Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana amalkan azan sekali sahaja, maka disarankan buat 2 kali. Kerana itu menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah yang telah dimatikan ni besar pahala dia. Ya. Akan tetapi tidaklah jadi satu dosa. Dalam kitab-kitab fiqh disebut, kalaulah nak berpada dengan satu azan saja. Yang sunatnya azan subuh 2 kali. Satu sebelum masuk waktu. Yang kedua memang masa waktu. Itu yang sunat, dapat pahala dan sunnah. Ikut cara macam zaman Nabi. Tetapi kalau nak dibuat satu saja, maka berpada dengan yang masuk waktu. Kerana itu yang crucial ni. Orang nak tahu dah kena start puasa ke, dah nak solat subuh ke belum. Yang tu yang crucial. Kalau kamu berpada dengan satu, maka yang masuk waktu. Kedua-duanya sunat. Tapi kamu nak buat satu, pilih yang masuk waktu. Kalau kamu buat dua-dua, itu lagi baik. Baik. Jadi sekarang ni isunya, dia pilih nak buat satu. Lalu dia buat azan yang masuk waktu je lah. Azan sebelum masuk waktu dia tak buat. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi tidak afdal. Afdalnya dia buat dulu. Lalu walaupun dia buat satu, ada inisiatif untuk tarhim tadi. Ini yang jadi isu. Jadi dalam dialog tahun 2016, saya ada berdialog dengan Dr. Razaimi. Sekarang sudah Profesor Dr. Razaimi. Jadi isu yang kami dialog itu adalah isu bid'ah hasanah. Adakah satu kesesatan? Itu tajuk dialog. Saya berpendirian bahawa bid'ah hasanah tak sesat. Dia sesat itu kalau bid'ah dalalah. Jadi antara isu yang kami bincangkan adalah tarhib. Jadi saya kata tarhim ni hukumnya sunat. Kias kepada azan pertama. Sebab tarhim ni dia tak ada dalil khusus. Kalau ada dalil khusus Nabi suruh tarhim, ya senang. Atau ada dalil khusus Nabi tak bagi tarhim. Sebelum subuh, jangan kamu lantunkan bacaan-bacaan Nabi tak bagi. Itu senang. Jadi sekarang masalahnya tak ada dalil. Jadi salah satu cara kita nak tahu hukum satu perkara yang tak ada dalil, caranya kias. Macam mana kias? Kita tengok satu benda yang ada dalil, kita tengok hukum dia apa, kita tengok apa illah dia, asas hukum, dan kita tengok ada tak asas hukum tu pada yang tak ada dalilnya. Kalau ada, hukum dia kena sama. Contoh, apa yang ada dalil? Haram minum arak. Ya? Haram minum wine, minum khamar, ada dalil. Apa yang tak ada dalil? Minum air ketum. Contoh, ada ke Quran cerita tentang air ketum? Tak ada. Kalau cerita pun tidak, apa nak pasal hukum lagi lah, tak ada. Ya, sebut air ketum pun tak ada dalam Quran hadis. Tapi tak berarti minum air ketum tu
Tak ada hukum. Macam mana nak tahu hukum? Salah satu caranya kias. Apa asas keharaman minum arak? Al-iskar, memabukkan. Baik, minum air ketum memabukkan atau tidak? Kena tengoklah. Ada, saya dimaklumkan, air ketum ni kalau kita rebus saja dan kita minum, itu tak mabuk. Itu hanya bagi rasa macam bertenaga, mungkin gula dalam darah pun boleh jadi stabil, kata mereka lah, tak pernah cuba. Tapi ada jenis air ketum, dia perang, dia campur obat nyamuk, dia campur obat batuk, yang itu kalau minum mabuk. Baik, adakah kita nak kata tak apa, yang mabuk tu pun tak apa minum sebab tak ada dalil mengharamkan? Baik. Jadi agama kita seolah-olahnya sempit lah. Padahal sama-sama memudaratkan. Minum wine tadi mabuk, memudaratkan, akal dah tak boleh berfikir dengan baik. Minum air ketum ni memabukkan juga, mudarat juga, tapi boleh pula. Tak mungkin macam itu. Maka boleh kata semua ulama kecuali mazhab Zahiri dan sebahagian daripada Syiah tak terima. Semua terima kias. Yang tak terima tu sangat-sangat minoriti, dah pupus lah. Mazhab Zahiri pun dah pupus. Yang lain semua terima kias. Jadi saya kata hukumnya sunat sebab kias kepada azan pertama. Lalu adalah netizen yang komen macam-macam lah komen. Ada yang komen kata Dr. Razimi ni bagus dalam bab hadis, dia bagus memang bidang beliau hadis. Tapi kalau bab usul fiqh, Ustaz Angku nampak lebih faham lagi. Ada orang komen macam itulah. Jadi Dr. Razimi bila bincang pasal usul fiqh tu, beliau buat satu posting dalam Facebook, beliau kata ini dia usul fiqh, dia kata. Ini dia usul fiqh, la qiyasa fi mawridin nas. Tak boleh kias pada tempat laluan nas. Kalau satu benda tu dah ada nas, kita dah tak boleh guna kias lagi. Sebab kias ni ibarat tayammum. Masa tak ada air, sah kita tayammum. Kalau ada air dan kita boleh guna air, kenapa nak tayammum? Betul ya, kaedah yang Dr. Razami bagi tahu tu betul. La qiyasa fi mawridin nas. Tak boleh kias pada tempat yang sudah ada nas. Cuma saya lihat implementasi itu tak tepat. Kerana yang beliau maksudkan dah ada nas tentang azan pertama. Tiba-tiba kita nak kias kata tarhim tu sunat. Itu tak boleh sebab dah ada nas azan pertama. Padahal itulah kias. Kias ni dia kena ada sesuatu yang ada dalil. Yang ada dalil azan pertama. Apa hukum azan pertama? Sunat. Apa asas sunat? Kerana membantu orang untuk tahu subuh nak hampir. Yang mulai dia boleh bersiap. Yang masih tidur dah boleh bangun. Kan ada pada tarhim. Bila illah ada pada cabang, maka hukum dia sama macam asal. Asal adalah azan pertama, hukumnya sunat. Cabang adalah tarhim, maka hukumnya juga sunat. Jadi macam mana nak faham kaedah yang disebut oleh Dr. Razami tadi? Kaedah itu betul. Dalam isu ini adalah sekiranya. Kan saya sebut tadi, saya kata kalau masih al-mustaqim, masih azan sekali, maka elok kalau dihidupkan semula sunnah azan 2 kali. Lalu TJK dalam mesyuarat berbincang macam mana kita nak implement tak azan 2 kali. Jadi ada satu AJK cakap, saya setuju, eloklah kita hidupkan sunnah azan 2 kali. Ada satu AJK lain dia bangkang, dia kata saya tidak setuju. Jadi ditanya, kenapa Tuan Haji tak setuju? Dia kata kiaslah, cuba tengok, azan zuhur sekali, azan asar sekali, azan maghrib sekali, azan isyak sekali, azan subuh pun sekali ya. Yang itu yang tak boleh. Sebab kias dia membatalkan yang dah sabit dengan nas. Azan pertama tu sabit dengan nas. Tiba-tiba dia nak kata tak ada sebab kias kepada azan zuhur, kias kepada azan asar, kias kepada maghrib dan isyak. Tak boleh. Macam mana kamu nak kias? Dalil dah ada. Dalil menunjukkan azan pertama tu sunat. Kamu nak batalkan azan pertama dengan kias, tak boleh. Jadi with due respect, dengan menghormati apa yang Dr. Razami tulis, kaedah yang beliau tulis itu benar, tapi implementasi itu saya tengok tersasar. Ya? Dia tak boleh kita nak batalkan hukum sunat tarhim dengan alasan la qiyasa fi mawridin nas. Tidak ada qiyas pada laluan nas, itu tak tepatlah. Ya, wallahu a'lam. Ya, sebab percaya masing-masing pun belajar usul fiqh, cuma kefahaman itu boleh jadi berbeza. Baik, selesai kesimpulannya. Tarhim ini hukumnya adalah sunat
kias kepada azan pertama. Dan kias memang sebuah hukum yang diterima oleh para alim ulama. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati il 'azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.